Korang dah try ke belum hotel baru dekat Melaka yang kids friendly ni? Hotel ni baru je soft launch Februari hari tu. Kebetulan nak celebrate birthday husband, so kita orang decide untuk try hotel ni. Bilik dia, ya Allah, punyalah luas. Ada sinki, dapat 2 queen bed, setiap room ada bathtub. Memang best bilik dia and bersih. Hotel baru kan. Bilik kita orang sea view and pool view. Tapi gayanya nak tengok ke bawah tu Dia punya outdoor playground memang best, luas. Anak-anak memang happy. Macam-macam boleh main dekat sini. Dari playground ni kita boleh terus jalan ke pool. Pool dia okey-okey lah. Tak meriah sangat, tapi as long as kids friendly kita okey je kan. Kalau petang-petang mandi kat sini, boleh layan sunset. Malam-malam dekat hotel ni ada fire show tau. After fire show, kita boleh ke Kelebang Walk. Tapi nak ke sini tak bolehlah jalan kaki. Kena naik kereta. Lepas tu kita boleh terus lepak tepi pantai. Bagi anak main pasir pula. In term of dia punya breakfast, okey lah. Dia selection and dia punya taste tu just nice. Tak adalah sedap gila tapi okey lah, not bad. After je breakfast, boleh bawa anak terus ke kids playroom. Playroom dia luas, kemas and sangat-sangat bersih. Ada mini library, ada playground, PS5 station pun ada. Bilik dalam ni pun, ya Allah, memang bersih. Sekarang ni hotel ni tengah buat banyak promo. Bilik pun murah lagi, breakfast pun included. Korang datang cepat tau, sebelum semua promo tu tamat.